Setiap cerita mesti ada watak tersendiri. Memperkenalkan kumpulan mereka yang ikhlas dalam pelajaran. Mereka suka belajar bersama-sama dengan ikhlas. Naura, Fawaz, Asjad, Amar, Zikri dan Wardah berkongsi ilmu lambang keikhlasan dalam pelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, kerja korang dah siap ke? Mestilah dah siap. Nak tiru boleh? Hah? Nak tiru? Hah? Tiru? Hah? Tiru? Huh? Tiru? Yeah, tiru. Tak apa. Relax. Dalam menuntut ilmu pun kita kena ikhlas. Okey lah. Jom kita ajar Fawaz. Jom. Mari let's study sama-sama. Okey lah. Allah Akbar. Kesimpulannya, untuk ikhlas dalam belajar, kita tak bolehlah kedekut ilmu. Betul.